Even though aku tengah cakap ni pun dah start nafas aku rasa lain sikit. Tapi aku nak kau cerita satu benda yang berlaku dekat engkau. Time kau kena rasuk, kau rasa benda tu orang kata apa, seram bagi kau. Faham tak? Tapi aku rasa sampai aku sendiri rasa seram, okay. Tapi yang mana yang suka tembus ke our world is the one that actually orang kata apa, macam tak ada life ke? Jin buangan ke? Lebih kurang macam tu Jin lah. buangan. The jahat one, the naughty one is this one lah yang selalu ganggu tengok manusia kena kacau, possession and stuff kan. So kenapa I cerita macam ni? Sebab berkaitan asyik tadi tu. Dia jeans, contoh kadang-kadang, that's why kadang-kadang kita mana-mana agama pun ada ajar, kalau tidur kalau boleh jangan show off your body lah, kalau boleh cover up with blanket ke apa ke. Sebab if you seorang lelaki, jin betina boleh jadi suka bila tengok you. Jin ni kat mana-mana je, dalam ni ke kat corner ke apa ke, dia orang stay, dia orang stay. Dia orang nak kacau ke apa, itu dia orang punya. So asyik bermaksud the jin fall in love dengan you sebab tengok you tidur, maybe mandi ke apa ke, dia tengok kita. So kadang-kadang maybe you too handsome ke apa ke, jin betina boleh suka you. Vice versa,